Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ni ayat yang kita baca. Kita bukan orang Melayu, tidak, kita orang Islam. Sebab ada Melayu Islam, Cina Islam, orang Eropah Islam, dia wajib baca ayat ini. Ayat ini mengandungi doa. Ya Allah, pimpinlah kami ke laluan yang betul. Itu laluan yang telah dilalui oleh golongan orang yang kamu beri nikmat. Dan orang dapat nikmat ini ialah minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Golongan nabi-nabi, siddiqin. Tak mau golongan maghdubi alaihim. Itu golongan Yahudi yang disebut ahli kitab. Ahli kitab ni kita panggil tok guru lah sekarang ni. Ahli Yahudi ni ahli kitab, tok guru. Tapi apa yang dia baca, dia ajar dalam Taurat, dia tak pakai. Dia tok guru yang tak tahu ilmu dia ni, masuk dia pada golongan Yahudi. Tak kira Arab ke, tak kira Melayu ke, asalkan jenis orang yang berilmu, ilmu Taurat, Injil, Quran, dia tak turut, maka maghdub alaihim dia. Waladdallin, tak mahu juga laluan orang sesat. Orang sesat ni orang dia panggil Nasrani, orang dia ahli kitab juga. Dia berilmu juga, tapi dia langsung tak peduli pada ilmu dia. Dia ajar kat umat dia. Para hadirin sekalian, kita akan mengundi 4/11 ini di Dun Galas, Gua Musang. Saya meminta daripada pengundi-pengundi semua, baik bangsa apa, baik agama ke, memikir 2 kali. Kerana mengundi ini kerja agama. Daripada mengundi dia menang parti PAS, kita bentuk satu buah kerajaan asasnya Islam. Tidak asas demokrasi, tidak asas nasionalis, tidak asas komunis. Islam ni arahan dari langit. Dalam Islam sebut, dalam Fatihah juga sebut Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan. Arti Islam mengajar pada kita bahawa dunia ni tidak kita yang punya, orang lain punya, iaitu Allah yang punya. Dan bila kita hidup di sini, baik makan, baik minum, baik kahwin, baik bercerai, baik mengundi, baik memakah parti, kita mesti ingat atau satu hari nanti kita akan dibalas. Mengundi pun kena balas, tak mengundi pun kena balas, memerintah pun kena balas, tak memerintah pun kena balas. Nabi Muhammad SAW hidup 23 tahun. Bukan nak mengajar semayang saja, mana boleh mengajar semayang sampai 23 tahun. Semayang pun dia ajar, mampu ni berekonomi cara Islam pun dia ajar, merintah cara Islam pun dia ajar, berkahwin cara Islam pun dia ajar, bercerai cara Islam pun dia ajar, berdamai cara Islam pun dia ajar, berperang cara Islam pun ajar. Tak ada benda yang terlepas daripada ajaran agama. Jadi oleh yang demikian, kalau kita nak meniaga cara agama, cara Islam, kerana kita akan dibalas akhirat kalau. Balasnya bukan mengikut perlembagaan kita, bukan mengikut perlembagaan apa, mengikut ad-din. Sebab tu disebut Maliki Yaumiddin, Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan, atau disebut hari agama. Atas dunia ni orang memegang agama tak berapa jelas dia punya mudaratnya, manfaatnya. Tapi akhirat kelak jelas. Orang memegang agama di muka dunia ni, akhirat kelak akan diberi syurga. Tak kira Cina, tak kira Melayu, tak kira Arab. Yang tak tahu agama akan disemat neraka. Tak kira Arab, Tok Syahid, Melayu, Cina, serupa je. Jadi bila kita mengundi, kita pilih sebuah parti yang asasnya Islam. Dan Kelantan alhamdulillah telah 20 tahun paslah tunjuk pada masyarakat semua, asas kerja buat kita Islam. Dan tuan-tuan semua kena ingat bahawa saya sebagai Menteri Besar, saya telah tarik semua duit kerajaan daripada bank-bank ribawi, bank riba, tarik daripada bank riba, letak dalam bank Islam. Tak pernah berlaku di Malaysia ni, di sebelah Asia ni tak pernah berlaku seorang ketua kerajaan tarik duit kerajaan daripada bank-bank riba lain pada Kelantan sejak tahun 90 sampai ke apa hari ni. Ini asas kita buat kerja. Akhirat kelak kalau Tuhan tanya, ni Aziz atau jadi Menteri Besar, buat apa duit aku, duit yang rakyat semua bayar cukai, bayar apa, saya tarik semua ya Allah, saya tarik semua duit kerajaan di bawah jagaan saya daripada bank-bank riba kepada bank Islam. Yang hasil daripada itulah, maka bank-bank di Kota Baru di Kelantan ini semua sekali berubah daripada, dia ubah sendiri daripada bank riba 100% pada bank 2 kaunter dia panggil. Bukan 2 kaunter. Kaunter konvensional pada
kaunter Islam pun ada dulu. Sekarang ni alhamdulillah semua bank-bank di Kelantan boleh jadi di Malaysia semua berubah daripada 2 kaunter kepada 1 kaunter iaitu kaunter Islam. Alhamdulillah. Bahkan Amerika pun sekarang mengakui, Eropah pun mengakui bahawa sistem Islam adalah sistem terbaik. Tidak ada riba yang diharam oleh Islam, tidak ada spekulasi yang gharar, kita panggil la gharar wala ghirar, tidak ada. Ini asas yang pertama. Lepas tu kita pajak gadai juga kita keluar tenda, kita buat arahan maknanya orang yang nak duit cash dia boleh bawa mari barang kemas dia. Kalau harga 1000 biasanya kita harga dia 500. Lepas bila dia beri tempoh, bila dia tebus, kita panggil, tak apalah, kita balik. Kalau tak tebus, kalau kita berjanji nak tebus sebulan ke 3 bulan ke tak tebus juga, kita jual barang dia tu. Maka kita jual barang dia, kita ambil hak kita, hak baki lagi kita beri balik. Belum pada ni hak baki tak ada lah. Kalau tak tebus 3 bulan, maka dia panggil dia lap. Ini kerja-kerja riba ni alhamdulillah kita hapus di Kelantan. Begitu juga pegawai kerajaan, kita minta perempuan, kita minta pakai aurat, tutup aurat. Yang Islam tutup aurat, dan yang tidak Muslim kita panggil pakai berpakaian sopan. Biar kita hidup atas dunia ni, lain pada nak makan nak minum, kita juga mesti bersopan, kerana ini ada balasan di akhirat. Banyak lagi sistem pelajaran begitu juga. Kita ada pelajaran sendiri di bawah YIG. Kita menghabiskan bukan 70-80 juta setahun untuk belanja YIG. Satu daripada ialah kita buat sekarang ni, kita buat hafiz dan tahfiz, sains. Anak-anak kita yang belajar sains, kita buka kelas hafal Quran dan sains. Nak masuk di sini di Pasir Genda, sekarang ni baru ada satu di Pasir Genda. Nak masuk di sini mesti hafal Quran dan mesti sains dia peringkat sekian-sekian banyak. Jadi oleh yang demikian, pengundi-pengundi daripada Galas, saya minta sungguh-sungguh, saya mengundi sama ada di Kuala Lumpur ke di mana-mana, hari mengundi balik, kerana ini kerja agama. Akhirat kelak Tuhan tanya mengundi ke tidak, kerana mengundi ni boleh buat bentuk kerajaan. Dan kerajaan ni di rumah kita ada kerajaan jauh kita, kerajaan rumah tangga kita panggil. Wajib ibu bapa tanggungjawab jaga anak. Pekat negeri, maka menteri besar jadi ibu bapa, wajib atas menteri besar bentuk rakyat dia cara Islam. Peringkat negara di Kuala Lumpur, wajib atas Perdana Menteri bentuk rakyat dia cara Islam. Ini alhamdulillah, ini kita buat. Benda ni kena soal akhirat pula. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ini ujung surah Yasin beritahu wa ilaihi turja'un. Kamu semua akan dipaksa balik. Maksudnya bila kita mati akan hidup balik. Hidup balik ni macam rumput yang mati akan hidup balik, pokok kayu yang mati akan bercedim balik. Begitu juga manusia mati akan hidup balik. Bila hidup balik akan Tuhan akan soal satu persatu, dia akan balas. Ingat Malik Yawmiddin. Itulah 3 perkara saya sebut. Mudah-mudahan pengundi semua benar-benar yakin bahawa kerja ni kerja agama. Nabi Muhammad jadi Perdana Menteri peringkat pertama, dan sahabat-sahabat Nabi menjadi esko lah kita panggil, ataupun kita panggil menteri portfolio masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.